Dah view dia. Tadi kita dah cabut stiker, tengok view dia. Dalam previous video saya ada tunjuk satu Mitsubishi Triton Clip yang kita nak cabut stiker. Before kita cabut stiker, Aizan nak tunjuk dulu keadaan sebelum cabut dengan selepas cabut macam mana. So this one adalah sebelum, ini dia punya orang kata design dia lah. So kejap lagi kita akan cabut, kita akan remove di stiker and then kita akan tunjuk pula without stiker macam mana. So korang boleh komen nanti macam mana beza dia. InsyaAllah kejap lagi kita cuba sikit-sikit lah untuk cabut. Alright. So guys, kita dah settle cabut stiker. Macam mana look dia kalau kita cabut stiker ni. Okay, so ini adalah view dia. Tadi kita dah cabut stiker, tengok view dia. Okay, ini adalah view dia. Kalau stiker kita cabut, belakang pun kita cabut. So yang macam ni lah. Untuk korang rasa mana yang lagi cantik? Stiker ataupun without stiker? So kereta ni kita akan polish, kita akan hantar bagi comel-comel, bagi cantik-cantik. Nanti kita nak deliver kereta ni, InsyaAllah kita jumpa on the next video. Thank you so much. Assalamualaikum, bye bye.